Assalamualaikum dan salam sejahtera. Balik lagi dengan saya, Dairi Rider. On pukul 1 pagi. Nak try pagi-pagi macam ni. Ada order ke tak? Cuba. Tapi sekarang aku dah dapat order dekat McD. Ini dah on dari rumah. Lepas tu dapat kat sini. Kita tengok kalau kita on pagi-pagi macam ni, ada order ke tak? Order jauh-jauh ke tak? Ada yang scam ke tak? Kita cuba hari ni, pagi ni. Sekarang kita ambil dekat McD dulu 289? 289. Betul. Okay, thank you Okay. Kita dah ambil order ni, hantar dekat PV2. Kita ni dulu, dia kena ambil gambar dulu. Kalau air McD macam tu, aku akan letak dekat bakul motor. Jadi kalau dia terjatuh, kita tahu tak adalah tumpah dekat dalam beg. Harap banyak order lah pagi-pagi ni kan. Semoga tak ada yang scam. Order cash kena scam, pisang . Oh, ini dia. Sebab jumpa. Kita chat customer, ambil gambar. Okay. Jadi customer tahu kita dah letak. Sekejap masuk lagi, alhamdulillah. Order dah juga malam-malam macam ni. Alhamdulillah. Kita say thank you dulu. Mantau dapat tips kan. Okay. Mak. Kau tengok aku dah pakai ni. Mak. Kita jalan je. Kita dapat dekat McD dekat KL. McDonald dekat KL. Tapi jom sekali kita try on kat sana. Kau nak kata kat sana banyak kedaian 24 jam. Jadi kita layan order saja. Grab 247. Sini buka sampai pukul apa tak? 24 jam dah. Motor okey ke? Motor okey ke? Tak, motor brother tu tadi rantai cabut. Tadi tolonglah pasangkan dia cabut dari poket dia dah okey. Tapi kendur lah. Dah ni ada kendur mah. Betul-betul dia pakai memang tak letak minyak, tak letak apa. Okey, sekarang aku dah pick up order dari McDonald dekat KL. Lepas tu tadi aku nampak ada abang tu, motor dia, rantai dia tercabut. Jadi aku ingat tu rantai rider tu. Aku tanya rider tu, dia kata bukan dia punya, tapi orang satu jadi rantai dia cabut. Dia kata memang rantai dia dah kendur. Lepas tu dia tak pernah letak minyak pantai semua. Dia main pakai saja. Dia macam aku tu. Aku pun kalau pergi kedai baru letak. Kalau servis minyak hitam baru aku suruh komen tu, suruh ketatkan rantai lah. Nanti dia letak minyak sekali lah. Yang ni sekarang aku hantar dekat Sleeping Lion, dekat Bukit Bintang. Order ni aku dapat cash, jadi harap tak kena scam lah. Dia kata suruh call kalau dah sampai.
Jadi kita dah sampai, kita call dulu. Atau kena scam pula. Kalau kena scam, aduh, dah nak dalam 50 lebih. Ya, aku rasa tu. Maggie, right? Vera, name? 5925. Okay. Okay, thank you. Can? Oh. They don't have paper bag. You can put on the pocket, maybe your phone. Okay. Can? Careful. Is that all? Yeah, that's all. Thank you. Thank you. Okay. Alhamdulillah, dia bagi harga makanan 59.25 sen. Dia bagi RM60. Alhamdulillah. Boleh lah. Jadi kita round-round KL dulu. Mantau masuk order. Okey, sekarang aku dah dapat order lagi. Kita sekarang ambil dekat Royal Dream. Royal Dream. Royal Dream tu kat depan tu. Kita dapat dua order. Satu dekat Royal Dream, satu lagi dekat Zang Lalami. Tadi aku lepak kat sini sembari tunggu order, sambil tengok budak-budak rider rem-rem motor dia. Lepas tu alhamdulillah dapat order. Dapat double, hantar dekat, okey. Dua-dua dekat. Satu dekat Bukit Bintang juga, satu lagi dekat Kampung Baru. Dekat Zang Lalami ni aku pernah tersalah ambil order. Sepatutnya aku ambil order dekat tempat lain. So aku terambil dekat restoran ni. Nasib baik aku sempat hantar balik. Sini tutup kau apa? Oh, patutlah. Ha? KL. Oh, patut tak nampak. Selalu orang yang lama ni kan. Oh ya. Yeah. Okay, bang. Thank you, bang. Oh, sini 24 jam. Lepas tu abang tu kata kalau pagi-pagi order kat sini orang sama je ambil. Rider sama ambil. Mungkin rider tu main dari sini. Sebab tadi pun aku ambil dari KL ke sini. Jauh gak? Dah sampai. Dia kata dia dekat kedai snooker atas tu. Jadi kena call dulu biar dia turun. Salam. Dah kat bawah. Kat bawah. Kecap. Okey. Dia dah on the way turun. Hello, ya? Yeah? Hello? Kat mana? Dekat belah McD. Oh, bukan dalam McD je, di sebelah. Kan saya cakap saya ni sebelah dekat Oh, tu you lah. Snooker. Sekejap Macam nampak tu lah. First time sini sebab tu tak tahu. Oh, okey. Ada baki ke? Okey, thank you. Total dia 21 total. Lepas tu dia bagi 25. Alhamdulillah. Jadi ini last order kita. Aku sekali closing lah.
Jadi yang korang nak on pagi-pagi macam ni, aku rasa okey. Sebab aku on tadi dari pukul 1 lebih macam tu. Lepas tu dapat berapa dia ni? Lepas tu aku dapat 10 order. Dapat 10 order untuk 3 jam. 3 jam 10 order. Okey lah, tak ada urut manis sikit. Kira okey lah. 3 jam untuk 10 order. Jadi video kali ni sampai sini dulu. Sebab ni dah pukul 4, aku nak balik dulu. Nak tidur, lepas tu lepas solat Jumaat esok aku on balik. Jadi thank you yang dah tengok sampai habis video ni. Aku harap korang suka video macam ni. Siapa-siapa rider yang selalu online pagi-pagi macam ni boleh cerita sikit lah. Macam mana pengalaman korang, ada apa dekat jalan, korang boleh cerita dekat komen. Jangan lupa like juga, subscribe. Kita jumpa dekat next video. Thank you.